Ombak tinggi juga beralun. Gayung kesampan tanah sedang. Apa tadi rombongan ada pandai di tukang pantun. Kalau tak ada lama berdiri dalam hangat. Ada bau Pak? Ada bau? Coba lah Pak. Senyum aja. Begini Tuan. Tuan. Begini Tuan. Mana Tuan? Tumbuh kemiri di dalam dulang. Uratnya besar, silih menilih. Datang kami, datang berbilang. Dengan membawa setepak sirih. Ada bau? Ada udah Tuan. Tuan dari Menang Gini kami ni Tuan. Oh, mana gini? Begini Tuan. Ya Tuan. 5 perut labuh ke lembah. Sampai ke lembah tertumbuk duri. Pinang menghadap, sirih menyembah. 10 jari menjunjung duli. Tarik papan, sorong papan. Buah langsat di dalam peti. Setepak sirih sudah kami sorongkan. Nak nyampe ke hajat di dalam hati. Nenlah mula kata dari kami Datuk. Semoga gayung tanya berjawab, gayung bersambung. Oh, itu pergi lah Tuan. Ya Tuan. Oh, begini katanya Tuan. Kalaulah berlayar ke negeri seberang, arah ke sampan ke tepian perigi. Kami ucapkan rombongan selamat datang. Kami harap sejenak rombongan berdiri. Tuan. Begini Tuan. Ya Tuan. Kalaulah di tengah paluh menahan luka. Luka diikat di kayu yang lapuk. Sudah jauh kami melangkah Tuan. Kenapa kami dihalang masuk? Oh, begini sebabnya Tuan. Kalaulah ada si kayu lapuk, jangan ditebang di waktu malam. Kalau rombongan Tuan hendak melangkah masuk, tolong dulu ucap salam. Salah salam tadi dihalang masuk. Baiklah Tuan, senyum terkulung kuhatur berkata. 10 jari tangan terangkat. Assalamualaikum kami ucapkan sebagai tanda memberi hormat. Udahlah boleh masuk kita Bang Tahi. Saya ucap salam. Udah mau. Ya Tuan. Begini katanya Tuan. Kita pun salamnya Tuan. Waalaikumsalam, salam dijawab. Berharap mendapat rahmat ilahi. Kalau syarat dan rukun sudahlah lengkap, apa gerangan Tuan melangkah kemari? Tuan, sudah geharu cendana pula Tuan. Sudah tahu bertanya pula Tuan. Gua dalam perahu Tuan. Begini Tuan. Ya Tuan. Bukanlah batang sembarang batang. Batang menganti dahan berbuah Tuan. Bukanlah datang sembarang datang. Datang kami membawa tuah. Oh, si tuah namanya? Bukan tuah. Oh, begini ya Tuan. Begini katanya Tuan, kalau batang sudah berbuah, batang tumbuh di dalam rimba. Kalau datang Tuan membawa tuah, tuah mana yang Tuan bawa? Tuah mana yang kita bawa Bang Tahi? Begini Tuan, bukanlah buah sembarang buah. Buah meranti di celah batu. Bukanlah tuah sembarang tuah. Tuah dibawa anak menantu. Oh, anak menantu. Ya. Baik Tuan, kalau buah di celah batu, buah labuh tepian telaga. Kalau dibawa anak menantu, siapa pula namanya? Tuan. Begini Tuan. Ya Tuan. Kapal berlayar arah ke hulu. Syarat muatan denganlah pasir. Kalaulah memang Tuan hendaklah tahu, nenlah pemuda tampan pilihan di kampung Menang Gini bernama Muhammad Tahir. Oh, Bang Tahir. Bang Tahir. Oh, lokai batu. Ya. Tahu ke? Juragan tanah. Juragan tanah. Penduduknya banyak Tuan. Oh, Begini Tuan, Ya. kalau bagian Tuan rumah mulia ada penunggu. Mashor semerbak segenap rantau. Ke Hile sampai ke Tanjung. Ke hulu sampai ke gunung. Bukanlah bunga sembarang bunga. Mawar hidup suntikan utama. Suci bersih penghias dan pelaksana. Tuan Datuk, Ya Tuan. berulang kita kepada pangkal. Dikaji dari alif, dihitung dari mula. Hidup manusia dikandung adat.
mati dikandung tanah. Hidup manusia dikandung adat. Hidup mati dikandung tanah. Hidup dikandung darah. Berulang kita kepada pangkal. Tuan, Ya. begini Tuan. Ya, Tuan. Bolehkah kami bertanya Tuan? Boleh. Bolehkah kami bawa cerana Ya. dengan membawa sirih setangan? Bolehkah kami pula datang bertanya, siapakah nama bunga yang ada di dalam jembangan Tuan? Oh, Siapa namanya Tuan? begini katanya, Tuan. Kerat ke kayu sampai ke pangkal. Habis dikerat, lalu dibelah. Gayanya Tuan berpantun cukuplah handal. Berkata kiasan cukuplah indah. Maksud Tuan nama pengantin dah lah? Ya, siapa namanya Tuan? Oh, saya faham nama Tuan. Indah kali saja Tuan. Siapa namanya Tuan? Begini Tuan. Sri Agustina nama pengantinlah putri. Wajahnya cantik, sungguh terperi. Hari ini sanggul cukuplah tinggi. Mirip kali macam Syahrini. Oh Tuan berhenti. Naikkan. Kalau bagian Tuan, begini Tuan, Ya. kapal belayar di tengah hari, kembang kelaya di hari redup. Lama kali kami berdiri, apakah kami dah boleh masuk? Kejap dulu Tuan. Iya. Apa dicari bang sini bentar tadi? Tuan. Ah, Kalau berlayar di hari redup, arah ke kapal ke arah hulu. Kalau rombongan Tuan naklah masuk, apakah sudah disiap? Kunci si palang pintu. oh. Ada bawa? Begini Tuan, Ha. siring kilat disambar peti, sampailah juga ke Selat Melaka. Palang pintu Tuan jangan khawatir, satu tas dah kami siap ke Oh, Tuan. dah buka? Sudah. Alhamdulillah. Tuan, Ya. kalaulah berlayar ke tepian muara, kapal sampai ke arah hulu. Kalau empang pintu sudah disiap ke, bolehlah rombongan melangkah maju. Ya, kain batik, kain pelekat Tuan, Ya. tak kena cuka menjadi lapuk. Kalaulah kita sudah sepakat, izin kesegera kami nak masuk. dahan. Kenapa hamba minta masuk Ya, Tuan? Tuan. Anak dara memakai tudung kain pelekat. Cuba Tuan kelih abang yang jabat payung. Badannya basah, ketiak dah beringat. Oh, Tak boleh baik. ingat. Ada, Mak. Ha. Ini juga katanya Tuan, dahan patah kenalah lapuk. Di siang hari disambar kilat. Kini rombongan kami persilahkan masuk. Kita iringi dengan selawat. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Mana Tuan? Lempang ni Tuan. Lempang belok ke kanan. Oh, belok kanan. Ha, Ha. lempang. Ha. Allahu